Sebelum kita menyelami isi novel, mari kita fahami maksud latar masyarakat. Latar masyarakat bermaksud keadaan, cara hidup, nilai dan pandangan hidup masyarakat yang digambarkan dalam sesuatu karya sastera. Ia memperlihatkan bagaimana pengarang menampilkan masyarakat berdasarkan zaman, persekitaran dan nilai yang dipegang oleh mereka. Dalam karya seperti Perwira, latar masyarakat amat penting kerana ia membantu pembaca memahami semangat perjuangan, nilai kemanusiaan serta identiti bangsa Melayu yang ingin diketengahkan oleh pengarang. Jadi, apakah latar masyarakat yang terdapat dalam novel Perwira? Yang pertama, masyarakat yang berani dan cintakan tanah air. Dalam novel Perwira, masyarakat Melayu digambarkan sebagai berani, cekal dan amat cintakan tanah air. Watak seperti Tok Janggut, Awang Teleng, Mat Saman dan Ali Kebal menjadi simbol semangat nasionalisme Melayu. Mereka menentang penjajah British bukan kerana harta, tetapi kerana maruah dan keadilan. Berikut merupakan petikan yang diambil dalam novel Perwira pada halaman 4. Latar masyarakat yang kedua ialah masyarakat yang bertani atau bercocok tanam. Latar masyarakat bertani dalam novel Perwira menonjolkan kehidupan yang sederhana, rajin bekerja dan kuat bergantung kepada alam. Watak-watak digambarkan hidup dalam suasana kampung yang subur dengan menanam padi, mengusahakan tanaman makanan dan menjadikan hasil tani sebagai sumber rezeki utama. Namun sebagai petani, mereka sering berhadapan dengan kesukaran seperti kemarau, ancaman binatang, hasil tuaian berkurang dan sebagainya. Berikut merupakan petikan yang diambil dari novel Perwira pada halaman 41. Latar masyarakat yang ketiga ialah masyarakat yang tertindas secara ekonomi. Dalam novel Perwira, penulis memaparkan golongan masyarakat yang hidup dalam keadaan kemiskinan struktural, iaitu kemiskinan yang wujud akibat tekanan dan ketidakadilan sosial, bukan semata-mata kerana mereka malas atau tidak berusaha. Kutipan cukai yang terhasil daripada campur tangan Inggeris dalam pemerintahan negeri Kelantan pada masa itu menjadi tekanan kepada rakyat yang hanya mengharapkan hasil tanah atau hasil bumi untuk menjalankan kehidupan seharian. Oleh hal demikian, banyak rakyat Kelantan memilih untuk memencilkan diri agar tidak dikenakan cukai oleh pihak British. Berikut merupakan petikan teks yang diambil daripada novel Perwira pada halaman 155. Latar masyarakat yang keempat ialah masyarakat yang beriman. Novel Perwira ini turut memperlihatkan masyarakat yang berpegang kuat terhadap ajaran Islam. Perkara ini terlihat ketika Mat Hassan yang baru tiba dari Mekah menjejakkan kaki ke rumah, lalu terlihat ibunya sedang menangis. Dia diberitahu bahawa ayah dan abangnya telah dibunuh. Dia sangat bersedih dengan berita tersebut, kemudian sembahyang dan berdoa agar dikuatkan iman dan kesabarannya dalam menempuhi dugaan tersebut. Berikut merupakan petikan yang diambil daripada novel Perwira pada halaman 51. Latar masyarakat merujuk kepada gambaran tentang keadaan sosial dalam sesebuah komuniti yang menjadi konteks cerita atau sesuatu peristiwa. Antara elemen dalam analisis latar masyarakat ialah struktur sosial, nilai norma, kebiasaan, adat dan budaya, ekonomi dan pekerjaan, pendidikan dan pengetahuan, konflik sosial dan persekitaran sosial. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Kuning emas masaknya padi, dituai bersama untuk dimakan. Terima kasih daun keladi. Jikalau salah, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.